Tak tidur lagi ke? Kita tunggu Alam balik. Sebab kita lapar, belum makan lagi. Lah, tak makan lagi ke? Tadi kan dah makan pizza. Takkanlah lapar lagi. Ni siapa pula ni? Ni kawan Along, Syakira. Dia nak tumpang duduk sini kejap. Yelah. Buat macam rumah sendiri kan. Kalau lapar ke apa ke, masaklah sendiri Jomlah masuk bilik aku. Along, lapar lah. Jom makan. Jom, Along masak mi segera. Angin nak juga. Melah, jom. Yay. Jom. 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 Syah, kau masuklah dalam bilik aku, rehat. Ya. Ni. Masuk Cik, saya masuk dulu Yelah. Atau cik nak saya tolong dia orang? Tak apa. Mesti penat tu rehat dulu ya. Kalau nak saya tumpang apa bagi tahu. Ya. Terima kasih cik. Ya, sama. Ni rumah ke tukang pecah ni? Ya Allah. Tak kisahlah. Janji aku ada rumah. Kat sini lagi selamat. Apa awak bawa kat sini? Tak perlulah nak datang merayu lagi. Saya memang nak putuskan hubungan dengan awak. Rita, tak payahlah cakap kuat-kuat. Malulah orang dengar. Ya, saya tahu kita dah putus. Saya tahu kita dah tak ada apa-apa dah. Tapi atas alasan apa, Saya tak perlukan alasan apa untuk putus dengan awak. Cuma saya nak awak tahu, 24 jam masa awak sehari, awak nak ambil 1 jam untuk saya pun tak boleh. Saya kerjalah. Saya bekerja keras untuk masa depan kita. Takkan sikit pun awak tak boleh tunggu. Saya dah penatlah nak tunggu. Syarikat ciput awak tu takkan bawa kita ke mana? Setakat buat suai rumah teres. Tak payahlah belagak macam kontraktor buat kondor. Sampai hati awak kata syarikat saya ciput. Walaupun syarikat tu ciput, tapi saya susun banyak sangat kontraktor. Saya nak cari duit untuk masa depan kita. Sebab tu saya sibuk dengan kerja saya tak pandai nak bahagikan masa kerja dengan masa dengan awak. Saya tak nak dengan awak. So please jangan cari saya lagi. Saya kena lempang tadi. Tutup lampu tu boleh tak? Ya Allah. Dah siang dah. Kau apa ni? Kak, lapar lah. Ni apa ni? Makan bersepah macam ni? Ya Allah.
je lah. Kak tengok apa dekat dapur. Turun kemas boleh tak? Lily, lain kali coklat ni lepas dah makan letaklah balik dalam fridge. Ni, janganlah sipau-sipau macam ni. Tolong Syada jemur kat belakang. Wali nanti siapkan makanan tengah hari dan makan malam tak adik-adik. Kemas bilik dalam ruang tamu. Sekejap, ni aku ke yang nak kena buat semua benda ni? Kak, cepatlah. Lapar. Duduklah. Apa cerita dengan awet kopi latte kau tu? Tak. Tapi kan aku dapat jumpa dengan ni, Anita. Kenapa kau jumpa dengan dia lah? Apalah kau marah sangat ni. Aku sayang dengan dia lagi. Masalah Banyak lagi perempuan yang cantik kat dalam dunia ni, Mei. Kenapa kau kena pilih dia? Aku rasa si awet kopi latte tu lebih cantik lagi daripada Anita tu. Habis tu nak cakap apa ngorak dia? Merepek lah kau ni. Kau dengan bos kau sama je merepek. Kau ingat aku tak tahu bos kau tu selalu sangat kepit Anita? Alahai. Mei, aku dah cakap dengan kau sebelum ni kan. Yang awet kau tu, Anita tu, selalu keluar dengan bos aku. Tapi kau tak nak percaya. Mei, Anita tu bukan perempuan yang baik, Mei. Astaghfirullahalazim. Mulut kau ni cakap macam orang tak ada iman, kau tahu tak? Suka-suka hati je. Mana kau tahu dia perempuan tak baik? Kau pernah couple dengan dia dulu ke? Itulah kau silap, Mei. Kalau fikir secara logiknya, Mei, kalau dia tu perempuan baik, dia takkan keluar tau dengan lelaki kaya yang ada bini. Faham? Apa nama Kak? Syakira. Tapi panggil Kak Syah je lah. Habis tu kenapa Lily tak pergi sekolah? Lalu pergi. Tapi hari ni Mama suruh adik duduk rumah. Kakak teman adik. Macam mana Mama tahu yang hari ni akak dekat rumah? Alun cakap. Alun kata, hari ni adik tak payah pergi sekolah. Kakak jaga adik.